Negeri Sabah dan rakyat Sabah dah kehilangan identiti mereka. Soalan tentang identiti Sabah ni mula muncul lepas aku buat video pasal Lahad Datu. To be honest, awal-awal aku tak faham sangat masalah yang dilalui oleh orang Sabah. So aku berhenti sekejap, aku mula membaca dan aku mula mendengar suara orang Sabah. So first of all, aku nak clarify. Aku nak clarify yang I'm not doing this video untuk mengapi-apikan keadaan. In fact, I'm only doing this video hanya untuk kita dekat Semenanjung ni faham keadaan yang tengah berlaku dekat Sabah. Kenapa dorang marah? Apa yang dorang tak puas hati? What is going on there? Itu yang aku nak cuba sampaikan supaya kita semua faham. Sabah bukanlah satu identiti. Sabah merupakan gabungan beberapa suku kaum seperti Kadazan Dusun, Murut, Bajau, Suluk dan beberapa lagi kumpulan lain yang ada di Sabah. Dan masing-masing ada sejarah, budaya dan gaya hidup yang berbeza. Dari pandangan normal, kepelbagaian suku kaum ini bukanlah menjadi satu masalah. In fact, ia adalah satu perkara yang positif. Tapi bila kita tengok sejarah migrasi, the migration of the Philippines in the 70s, pada tahun 70-an, orang Filipin semua datang. And then we look at the sejarah of the politics, of how things were run, of how things were handled, cara benda-benda dihandle daripada dulu sampai sekarang. Di tengah-tengah all this chaos, ada satu persoalan yang tidak dipersetujui oleh semua pihak sampai ke hari ini. Siapa sebenarnya orang Sabah? Around tahun 1970-an, Sabah menerima pelarian daripada South of Philippines. Ada yang lari daripada konflik, ada yang datang sini untuk mencari kehidupan yang lebih baik, ada yang datang dan telah menetap sehingga ke hari ini. Ada segelintir yang datang di sini, mereka berkahwin dengan orang tempatan di Sabah, melahirkan anak-anak di Sabah dan anak-anaknya terus menetap di Sabah. Pada satu sudut, kita akan nampak bahawa perkara ni normal, memang normal. Bukan saja jadi kat Sabah, seluruh dunia, mana-mana tempat yang ada pelarian, segelintir orang daripada grup pelarian tu memang akan berkahwin dengan orang tempatan. Bukan saja jadi di Sabah. We can understand that. Tapi kita kena faham benda ni memberi satu tekanan kepada ekonomi, kepada keseimbangan sosial dan yang paling penting memberi tekanan kepada identiti orang tempatan. Satu lagi isu yang menjadi satu perkara yang sangat sensitif di Sabah hari ini ialah the issue of statelessness. Ada ramai warga tempatan, anak jati Sabah yang lahir di Sabah, membesar di Sabah, bersekolah di Sabah tetapi tidak mempunyai documentation, tidak mempunyai dokumen rasmi daripada kerajaan. Dorang ni tak ada kewarganegaraan padahal dorang adalah memang anak Sabah. They are the original people of Sabah. Benda ni berlaku, why? Because satu, emak bapaknya pun tak ada dokumen. Lagi satu, kehidupan yang terpinggir ataupun yang terpencil di kawasan pendalaman yang jauh daripada the administration officers or something like that, di mana mereka susah, tidak ambil tahu, ataupun yang ambil tahu dan cuba mendapatkan susah. Kenapa? Sebab dah tercampur aduk. It's not easy to go get an IC bila dah kehidupan dah beberapa generasi. Kita, anak kita, cucu kita semua tak ada dokumen. It's very difficult. Akibatnya, anak-anak jati Sabah yang memang original people of Sabah susah untuk bersekolah, mendapat akses kepada kesihatan, pekerjaan untuk masuk kerja government, semua ni susah. Because of the documentation problem. Masalahnya bukan kewujudan sistem dokumentasi ini, tapi it's more to macam mana sistem ni bercelaru in the long run. Sampaikan ada orang tempatan, rakyat Sabah yang memang orang tempatan tak dapat dokumentasi sampai hari ini. Tapi orang-orang pelarian Filipina dah dapat, orang-orang yang bukan warga negara tapi penduduk tetap dapat. Tetapi untuk orang-orang Sabah, anak-anak jati Sabah yang memang rakyat Sabah tak dapat lagi. Sampai ke hari ini ada segelintir kelompok atau golongan orang-orang Sabah, original Sabahans yang tak dapat lagi IC dorang. So this membuatkan perasaan orang Sabah rasa tak puas hati, marah terhadap sistem, dan ini membentuk satu
masalah identiti, satu krisis identiti yang telah berlarutan untuk satu jangka masa yang panjang. It's been so long. Dari isu ni datanglah satu isu yang sangat sensitif, iaitu projek IC. Berdasarkan siasatan rasmi oleh Royal Commission of Inquiry on the Illegal Immigrants in Sabah, telah disahkan bahawa memang ada penyalahgunaan dan pemberian IC yang tidak sah kepada beberapa kelompok atau golongan orang di Sabah. Benda ni fakta, aku tak buat cerita. Benda ni memang jadi dan telah disahkan. Dalam siasatan tu, memang ada orang yang tak patut dapat IC, dapat IC. Bila benda ni jadi, kesan kepada rakyat sangat besar dan sistem runtuh. Dan bila sistem runtuh, perpecahan dalam masyarakat akan terjadi, dan itulah yang kita nampak di Sabah hari ini. Sekarang aku nak bawa kita semua pergi kepada persoalan kuasa dan tanggungjawab. Sabah mempunyai kuasa sendiri dan tertentu di bawah Malaysia Agreement 1963 MA 63. Antaranya ialah kuasa pengawalan imigresen. Tapi bila isu pendatang tanpa izin ni dah berlarutan punya lama sampai sekarang, dan isu statelessness, banyak anak jati Sabah tak dapat IC sampai hari ini, persoalan perlu dinaikkan, atau the question should be brought up that what are they doing? Apa benda kerajaan Sabah buat? Kenapa isu ni menjadi sangat complicated that dorang tak boleh solve isu ni walaupun dah bertahun-tahun dorang kontrol Sabah. 1963 Sabah entered, the pelarian semua datang in 1970s. Until now 2026 you're telling me that benda ni tak boleh nak di-solve. It doesn't make any sense. So kita kena jujur, ini bukan sahaja salah kerajaan pusat tapi juga kerajaan negeri. Sebab kalau anak jati Sabah sampai hari ini hidup tanpa dokumen yang sah, tanpa IC, ini directly menunjukkan kegagalan kerajaan negeri untuk melindungi identiti rakyat Sabah. It's the truth. Inilah tanggungjawab asas sesuatu atau sebuah pentadbiran tu. When you have the power, this is what you should do. Dalam masa yang sama, kerajaan persekutuan pun tak boleh nak lari daripada kritikan, because they are overseeing the kerajaan negeri. At the end of the day, don't tell me you're not, right? Isu pendatang, isu IC, isu migrasi dan isu MA 63, semua benda ni bukan sahaja satu isu sosial tetapi juga isu yang emotional, sangat emotional untuk rakyat Sabah. So itulah, Sabah tengah bergelut dengan satu benda yang sangat deep, iaitu identiti mereka. Siapa sebenarnya orang Sabah? Selagi soalan ni tak dijawab dengan confident, perkara ni takkan boleh selesai. Isu-isu seperti ini semua akan dipolitikkan sampai bila-bila. So tell me, siapa sebenarnya orang Sabah?